Dah dengar dah jeritan di sana. Dari balik gua kan ada gunung sini. Dari balik sana. Memang menjerit, memang berpanjangan. Berpanjangan. Sampai 12.30. 12.30 malam. Suami saya terkejut. Bunyi pokok pisang ni terbalik. Suami saya datang. Membagi mercun. Lempar mercun mereka, lempar mercun. Tak jalan. Tak jadi. Macam tak lari lah. Abang abang sini dia rapat dengan inilah perhilitan lah. Kami telefon dia. Dia kata okey. Kebetulan perhilitan tu tengah jaga yang di Batu Enam. Dalam 15 minit dia datang. Dia halau. Halau datang balik. Terpaksa tembak pelali. Pagi waktu pukul 7 nampak kawasan rumah saya sebelah sana. Dia nampak dari belakang rumah. Nampak di belakang rumah tu macam saya nak ambil gambar lah, excited kan. Dengan ketanya nak ambil gambar ni, nak buat video, nak hantar ke anak-anak menakan. Waktu ambil video tu tengok dia bergerak mari satu kumpulan tu. Menjerit. Akak menjerit dengan suara. Tak tahulah tapi tak ada suara. Sampai anak perempuan saya bangun menjerit juga. Mereka baru nak tidur. Perhilitan tu dia baru nak tidur. Mereka bangun, kena terpinggul-pinggul bangun. Terus terkam ke situ. Jadi beginilah situasinya. Bila perhilitan menerima laporan daripada orang kampung, mereka akan datang membuat kawalan dan cuba untuk memastikan ancaman gajah itu kepada orang kampung tidak berlaku. Jadi sekiranya ada perkara-perkara yang mungkin menyebabkan ada gangguan ke apa, itulah kita tangkap, perhilitan tangkap untuk dipindahkan. Proses akan berlangsung mengikut berapa jumlah gajah lah.